도레미파솔라시도 미노처럼 내 맘 넘어가는 중이야 도레미파솔라시도 돌이표인가봐 계속 너만 찾아 Baby will you play with me La 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 Will you play with me Will you play with me Assalamualaikum. Hari ni kita Ramadan yang ke Aziha? Yang ke berapa? Ke-8. Okay, Ramadan yang ke-8. Topik kita hari ni sebenarnya sebab semalam dah cerita pasal baju raya, dah cerita pasal makanan. Hari ni saya nak minta cikgu-cikgu ni bagi satu tazkirah. Okay, Aziha, bagi dululah, awak bagi dulu tazkirah. Cepatlah. Awak dulu. Tak, aku tak prepare lagi sebab Suhada bagi tajuk ni sangat last minute baru duduk dia terus cakap tajuk dia. Okay. So, Alah, apa-apa je. Aku kan selalu tazkirah kau. Tak, aku bukan nak bagi tazkirah kat hang. Aku nak bagi soalan kat hang. Apa ya? Okay, semalam Nisa tanya aku dekat belakang dia. Dia tanya macam ni. Kak, akak pernah tak doa sungguh-sungguh pasal jodoh? Okay, jawab. Pernah. Sebenarnya saya doa daripada saya sekolah menengah. Tapi sebenarnya cakap pasal jodoh kan, sebenarnya bagi saya lah kan, dalam umur macam ni, kita dulu memanglah kita rasa macam aku nak jodoh yang sekian. Tapi sebenarnya kita lebih pada yang selesa kot. Tapi saya bersyukur je hidup saya sekarang. Bersyukur, bukan bercukur kau ni kan. Saya bersyukur je hidup saya sekarang ni sebab bagi saya tu Allah Allah dah bagi kita hidup tu kan sebenarnya memang dah balance lah. Maksud saya Allah bagi tu tak pernah maksud saya Allah bagi tu tak kurang tak lebih lah. Contohnya ada orang dikahwin awal tapi mungkin tak kekal, ada orang dia kahwin lambat mungkin dia kekal, ada orang kahwin tak dapat anak. Jadinya hidup ni kena bersyukur dan kita akan bahagia. Dulu pernah lah juga rasa macam alah kenapa ni kan, tapi sebenarnya bila kita dah dewasa kita lebih kepada macam menghayati hidup ni, mensyukuri apa yang ada. Walaupun kita tak ada jodoh, tapi saya bersyukur sebenarnya saya ada kawan-kawan yang baik, saya ada anak murid yang baik, saya ada mak ayah saya lagi, saya ada peminat saya yang sentiasa support saya. Kan Zia? Sebab kita akan jumpa di kelahiran lalu. Soalan kedua, mencari ke tak? Mencari ke tidak? Benda yang dicari ni kadang-kadang tak jumpa kan. Ada dulu, jangan tanyalah soal ni. Pernah ada, tapi tak tahulah, mungkin chemistry tak ada kot. Kita sebenarnya nak kahwin lama kan. Itulah insyaAllah. Tapi tak tahulah kalau ada. Tak ada, happy je dengan life sekarang ni. Bukan nak kata kita menolak buat kata kan. Tak, kita tak ni. Tapi saya katalah kalau tak dekat dunia, dekat syurga nanti insyaAllah. So jadi je baik, jadi baik insyaAllah bagi yang baik. Bersyukur je kalau tak ada suami. Macam saya kata tak ada suami, kita memang ada mak ayah. Mungkin Allah tu menjawab juga saya punya doa yang saya selalu kata macam nak bahagikan mak ayah dulu kan. So jangan rasa stres, jangan rasa macam kita rasa alamak aku ni tak sempurna. Hidup ni Allah dah bagi sebenarnya cukup sempurna. Macam mana kita nak feedback dengan Allah bagi tu, kita kenalah bersyukur. Allah kata kalau kita bersyukur, insyaAllah Allah akan tambah kita punya rezeki, insyaAllah. Dan rezeki tu sebenarnya bukanlah orang kata daripada jodoh ke, daripada ni kan Zia. Sebenarnya banyak. Mic tu letak kat sini, bukan kat bawah. Banyak segi betul-betul macam awak kan. Mungkin kita sama lah kan. Kita jumpa macam kita umur sebaya kan. Kita sebaya ke? Kasih buat apa tu? Woi. Okey, kau pula aku tanya kau macam mana? Kau doa macam Nisa tanya aku bulu apa ni? Bulunya lebat. So aku menjawab soalan Nisa yang semalam. Nisa tanya akak pernah tak doa bersungguh-sungguh lah pasal jodoh. Macam aku cakap kalau nak kata doa bersungguh-sungguh tu pernah, tapi bukan hari-hari lah, macam bila teringat je. Tapi hari-hari memang aku suruh mak aku doa macam tu. Ya betul-betul. Macam mak ayah. Kalau macam personally macam minta sungguh-sungguh tu pernah, tapi aku dah tak ingat dah bila. Sebab kadang-kadang bila biasa kan dia
dia tanya tu sebab bulan puasa kan, doakan Ya mak bola betul-betul. macam tu. Doa. Aku bangun tidur, nak tidur, doa je lah. Doa je, tengah tidur kadang-kadang macam teringat kan. Doa. Sebab dia cakap bulan Ramadan ni kita banyak doa. Kita tak tahu mana satu doa kita tu yang Allah akan angkat. Ni. So kita doa baik-baik. Lagi satu, kita kena sentiasa doakan untuk orang lain. Sebab kalau kita doakan untuk orang lain, nanti malaikat semua akan doakan untuk kita. So kadang-kadang kita ni nak jadi baik ni susah, banyak ujiannya. So kita tak payah kisah orang tu baik ke tidak, sebenarnya perbaiki diri kita dulu. Tak payah kisah orang tu baik ke tidak. Enjoy je dengan life kita. Bersyukurlah. Itulah saya selalu pegang, macam kita nak, saya selalu pegang saya punya motivasi lah. Bersyukur dengan apa yang ada dan hargai orang sekeliling kita, sebab kita tak tahu bila mana kita ni akan diambil dulu, ataupun orang-orang yang kita sayang tu akan diambil dulu. So hargai. Kalau kau sayang aku, Ziang, kau kena cakap lah macam kau sayang aku. At least kita tahu kan. Kau tak pernah kau cakap sayang aku kan. Tahu kau tak ada lah. Bersin dah Aina. Okay, boleh tanya tazkirah seterusnya. Okay, kita tanya orang banyak sangat dah BBL ni. Okay, tengoklah part 2 kita tanya apa motivasi untuk kawan-kawan kita yang berada ni. Tapi macam senyap mana semua orang. Ada. Okay, kejap. Kat belakang. Jom. Baik. Sini. Sini.